Iran menuduh Israel melancarkan serangan ke atas medan gas asli terbesar dunia South Pars yang dikongsi Iran dan Qatar. Sebagai tindak balas, Iran berikrar menyasarkan kemudahan minyak dan gas di rantau Teluk selain melancarkan peluru berpandu ke arah Qatar dan Arab Saudi. Serangan sekaligus meningkatkan ketegangan konflik membabitkan Amerika Syarikat dan sekutunya serta mendorong kenaikan harga minyak dunia. Di Qatar, syarikat Qatar Energy melaporkan kerosakan besar di bandar perindustrian Ras Laffan akibat serangan peluru berpandu Iran. Qatar mengecam tindakan Israel namun pada masa sama mengutuk serangan Iran atas pelanggaran undang-undang antarabangsa serta mengusir 2 diplomat Iran. Israel tidak mengaku bertanggungjawab terhadap serangan ke atas South Pars, namun laporan menyebut Presiden Donald Trump telah dimaklumkan lebih awal dan menyokong serangan itu. Iran telah menyenaraikan beberapa kemudahan minyak dan gas utama serantau yang kini disifatkannya sebagai sasaran langsung dan sah.